Hari ni kita travel DIY Jakarta Bandung. Ni kita tengah tunggu flight kita sampai. Okey, kita dah boleh naik flight. Okey, alhamdulillah. Flight kita dah selamat mendarat dekat airport Jakarta. Selamat mendarat dekat airport Jakarta. Okey. Dia daripada KLIA 1 mengambil masa lebih kurang 1 jam 40 minit. Lepas tu jangan lupa scan app Poli Indonesia ni. Lepas tu baru kita akan check dekat kaunter immigration depan ni. Lepas tu kita dah boleh book Grab. Okey, Grab dah sampai. Kita akan terus ke stesen kereta api laju Halim. Perjalanan daripada airport ke stesen kereta api laju Halim lebih kurang 40 km. Tapi kalau sini dekat Jakarta ni selalu dia macet atau jam kan. Kita boleh jadi sejam lebih pun kita boleh sampai tengok keadaan lalu lintas. Okay, lepas tu dekat stesen Halim ni kita akan beli tiket sampai ke Bandar Larang. Kita nak beli kat kios depan ni pun boleh, dekat kaunter pun boleh, tak ada masalah. Okay, saya dah naik kereta api Wush ni. Ni bahagian dalam dia, ini economy class. Dia mengambil masa lebih kurang 30 minit sampai Bandar Larang. Okay, masa saya naik Wush ni, top speed kereta api laju ni 327 km sejam Okay, sepanjang perjalanan kita boleh nampak perkampungan. Lepas tu ada sawah padi lagi. Okay, yang bestnya ada Aeon pula nampak kat sini. Okay, bila kita sampai stesen Bandar Larang, kita kena naik feeder train pula. Kita boleh turun kat bawah ni, ada lift ataupun escalator. Ni bawah ni kita tengah tunggu feeder train pula untuk ke stesen Bandung. Okay, jom. Okay, ini bahagian dalam feeder train. Daripada stesen Bandar Larang sampai Bandung mengambil masa lebih kurang 20 minit je. Sekarang ni saya dah sampai kat stesen Bandung tau. Lepas ni kan saya akan tunggu supir untuk pergi hotel. Okey, alhamdulillah, semoga manfaat untuk siapa yang nak pergi Jakarta Bandung DIY, boleh DIY sendiri. Alhamdulillah.